Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuairah Hanani BWB dari kelas 4A, nombor matrik N-13774. Hari ini saya akan menceritakan langkah-langkah membuat eksperimen sains bersama kanak-kanak. Eksperimen yang pertama ialah rainbow in a glass. Bahan ialah cawan, minyak, pewarna makanan dan straw. Langkah membuat eksperimen. Yang pertama, guru mengisi keempat-empat cawan tersebut di atas meja. Langkah yang kedua, guru mengisi minyak ke dalam 2 cawan sahaja. Langkah yang ketiga, guru meminta kanak-kanak mengisi pewarna makanan tersebut ke dalam 2 cawan sahaja. Langkah yang keempat, guru memberi straw kepada kanak-kanak 10 orang sahaja. Langkah yang kelima, guru meminta kanak-kanak mengacau pewarna makanan tersebut sehingga berubah menjadi warna hijau. Langkah yang keenam, guru meminta kanak-kanak mengisi minyak yang dikacau tadi ke dalam bekas yang berisi air. Langkah yang ketujuh, guru meminta kanak-kanak tengok apa yang akan berlaku apabila warna makanan hijau yang berisi minyak dan air akan berlaku. Langkah terakhir, warna tersebut akan turun berubah menjadi hijau. Eksperimen yang kedua ialah colorful lava. Bahan ialah baking soda, sabun, pewarna makanan, sudu, cawan dan cuka. Guru memanggil 3 kanak-kanak untuk mengisi cuka. Langkah yang kedua, guru memanggil 3 kanak-kanak untuk mengisi sabun bekas yang pertama, bekas yang kedua, bekas yang dan ketiga. Langkah yang ketiga, guru memanggil 3 lagi kanak-kanak untuk mengisi pewarna makanan. Murid pertama mengisi pewarna makanan yang berwarna merah ke dalam bekas yang pertama. Murid yang kedua mengisi warna kuning. Murid yang terakhir mengisi warna biru. Guru perlu mengacau ketiga-tiga bekas menggunakan straw atau sudu sehingga warna itu akan rata. Langkah yang keempat, guru memanggil 3 kanak-kanak untuk mengisi baking soda.
Murid pertama mengisi baking soda cawan yang berwarna merah. Murid yang kedua pula mengisi cawan yang berwarna kuning atau biru. Apabila tak naik, guru perlu mengisi lagi baking soda supaya buih itu naik. Murid yang kedua mengisi warna biru. Dan murid yang ketiga mengisi warna kuning. Kalau tak cukup boleh isi tambah lagi baking soda supaya buih tu naik lagi. Eksperimen yang ketiga iaitu meat colourful. Bahan ialah pinggan berwarna makanan, sudu dan susu. Langkah membuat eksperimen, guru menyediakan pinggan di atas meja. Langkah yang kedua, guru meminta kanak-kanak mengisi susu ke dalam pinggan. Langkah yang ketiga, guru meminta kanak-kanak mengisi pewarna makanan tersebut ke dalam pinggan tersebut yang berisi susu. Secara bergila-gila mengisi pewarna makanan itu. Langkah seterusnya, guru perlu mengacau warna makanan tersebut sehingga menjadi warna colourful atau merah jambu.